Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah kancil. Okey, kancil ni dia memang nak buat general overhaul lah. Itu dah biasa lah kan. Cuma hari ni kita nak bagi tahulah sikit tip lah. Tapi tip ni kira penting lah. Kalau boleh jangan terlampau pandang lah. Okey, untuk kancil ni, dia untuk rocker arm ni dia ada laluan minyak tau. Okey, laluan minyak ni jangan sampai terbalik pasang rocker arm ni. Okey, kita tunjuk. Kita boleh tengok rocker arm ni macam mana punya lubang tu. Sini. Okey nampak tak? Ini adalah lubang minyak tau. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kat sini. So, kalau boleh, masa pasang rocker arm ni, boleh tengok dekat bahagian lubang belakang ni. Nampak tak sini? Okey. Ni. Okey. Dia simple je. Kita ikut kepala luar je. Kepala luar ni, kita boleh tengok betul-betul tau. Lubang dia ni, dia bukan berada di tengah-tengah. Dia berada di sebelah atas. So, kita kena cari dia punya kawan dia yang dekat head tu. Okey Kalau kita tengok lubang ni, kalau kita buat macam ni, lubang ni berada di sebelah bawah. So, kena pastikan dia mesh lubang ni dengan yang kat sini. Boleh tengok sini. Ni belah bawah dan bertemu dengan yang ini belah bawah. Dia masuk macam ni. Jadi, baru dia bertemu lubang dengan lubang. Bila batang rocker arm ni dipasang terbalik, apa akan jadi? Okey, kita tengok sini. Okey, kita terbalikkan. Nampak tak? Dia memang boleh pasang, tapi lubangnya tak ada. Jadi macam mana rocker arm ni dia nak ada minyak? Sebab tu kita kena ambil perhatian lah kalau nak pasang ni. Pasang boleh pasang, dia boleh hidup. Tapi nanti satu masalah dia, batang rocker arm ni makan. Sebab apa? Dia tak lalu minyak. Tugas dia macam ni. Tek 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 tek. Bila rocker arm punya shaft ni dia tak ada minyak. Nampak tak sini lubang ni? Ni lubang ni. Lubang ni minyak untuk rocker arm. Bila minyak masuk, barulah rocker arm ni dia nak haus tu lama. Kalau kita pasang terbalik, minyak tak masuk, rocker arm ni macam mana? Tak boleh. Dia memang ada lubang sini, tapi yang untuk yang sebelah dalam tak ada. Kat situ nanti menyebabkan batang rocker arm ni cepat haus, bunyi tepet. Lagi satu, macam mana kita nak pastikan yang rocker arm ni pasang betul? Tadi tu yang pertama kita tengok lubang. Okey, kalau yang kedua kita tengok dia punya ni. Nampak tak? Dia ada taper. Taper ni dia mesti kena atas bawah. Dia tak akan atas taper, bawah lurus. Tak mungkin. 4G series ke, Pro 2 ke, dia tetap sama. Kalau taper ujung, atas bawah, ujung mesti taper. Yang sini rata. Yang sini taper, atas bawah. Tu betul. Kalau satu taper, satu lurus, maknanya terbalik. Ada yang terbalik. Kena tengok balik. Okeylah, itu je untuk tips kita pada hari ni. Tips yang simple je, tapi tolonglah alert semasa pemasangan. Okey, untuk mengelakkan kereta tu nanti kita baru-baru buat top overhaul, pakai sebulan 2 bunyi tepet. Kita nak elak-elakkanlah benda tu. Okey, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.